Sesiapa yang nak cari speaker yang ada feel estetik, ni adalah choice yang sangat bagus untuk korang. New Bluetooth speaker jenama daripada Corefly. Sekarang jom kita unbox dulu. Dah macam air humidifier. Tengoklah sendiri dia punya kualiti. Ada juga AUX cable, sedikit buku dan power cord adapter. Belakang sini dia ada AUX port, USB, SD card dan juga power cord. Speaker aku memang buat collection lah. Aku dah banyak speaker. So sekarang ni kita cuba tengok speaker daripada jenama Corefly ini. Cantik gila. Actually, dia siap ada bagi kaki ni tau. Kaki ni korang boleh bagi dia berdiri, dia akan nampak lebih estetik. Selain itu, kalau korang terbalikkan, korang boleh nampak dia punya base dekat bawah sini. Kalau nak hiasan, tak dengar lagu pun, dia punya lampu memang cantik. Kat sini, dia touchscreen. Dia ada banyak jenis lampu. Korang boleh pilih. Di antara korang nak yang orange color, ada macam nampak api sikit, ataupun ada RGB macam ini. Banyak jenis korang boleh pilih lah. So, yang ini. Pairing dia pun sangat laju. Korang boleh download apps juga tau. Korang tekan confirm dekat sini. So, dekat sini, korang boleh adjust through korang punya phone. Find device, equalizer setting, ada light control, change name dan sebagainya. Contoh, aku buka lagu. Kontrol dengan phone saja, korang tekan loud volume. Korang jangan ingat dia cantik saja. Lepas tu bassnya dia macam bodoh-bodoh kan. Actually dia padu guys. RGB warna dia pun menarik perhatian. Dia ada estetik punya feel. Korang letak dekat rumah, turn on saja dia dah auto connect dengan korang punya phone dah. Contoh kita buka lagu raya. So dalam tong sini dia bukan saja hiasan tau. Dia actually dia macam kita punya woofer. Dia simpan suara, lepas tu bawah dia punya bass. Lepas tu dia punya speaker dekat tepi sini. Aku boleh letakkan beg kuning bagi korang. Korang check tengok. Mungkin sebelum raya korang boleh angkat satu letak dekat ruang tamu korang. Display masa kawan-kawan korang bagi visit punya time memang cantik oh. Jenama daripada Corefly.